Koleksi duit raya emas untuk anak. Raya memang seronok, tapi lagi seronok kalau kita buat something yang berbeza. Ala-ala surprise macam tu. Terutama sekali bila mana nak bagi duit raya. Ramai lagi parents yang bagi duit raya dalam bentuk wang ringgit. Tapi bagi parent goal saver, Putri yakin dan pasti tahun ni anda akan bagikan hadiah dalam bentuk emas iaitu limited edition sempena raya pada anak-anak. Simpanan dalam bentuk emas fizikal ni best sebab anak-anak boleh rasa seronok bila menabung. Lagi-lagi kalau dapat album card holder macam ni. Bertambah semangat nak kumpul sampai cukup satu album. Sedar tak sedar bila cukup saja satu album dah ada 12 gram emas dah. Dan 12 gram emas tu pada hari ni adalah RM5,376. Cuba bayangkan, lagi 5 tahun agak-agak berapa 12 gram emas yang anak tumpuan ada. Sejarah menunjukkan secara puratanya kenaikan harga emas 10 ke 20% setiap tahun. Jadi dengan cara ni, kita bukan saja simpan duit, tapi kita simpan nilai. Bak kata mentor Putri iaitu Mama Azhar Hassan, go for value, not for the price. Untuk pengetahuan tuan-puan, koleksi emas 1 gram dalam 4 bigo ni ada banyak design. Jadi tuan-puan boleh pilih ikut pada tuan-puan ataupun suruh anak pilih. Bagi yang berminat nak tahu lebih banyak tentang rahsia simpanan emas, follow Putri rapat-rapat. Dan bagi tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas, terus rujuk pin video yang Putri dah sediakan. Ingat Mas, ingat Putri.